Baik, terima kasih saudara. Sekarang ini saya berada di Kampung Kepakaan Suk. Program ini meriah dengan kehadiran penduduk setempat sempena penganjuran program sukan komuniti Peribumi 2025 yang menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat dalam suasana penuh semangat kesukanan dan perpaduan komuniti. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan ini telah dirasmikan oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Harta Joseph Kurup sekaligus mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan kesejahteraan komuniti peribumi melalui aktiviti sihat dan inklusif. Berbagai pengisian dilaksanakan seperti senam aerobik perdana yang melibatkan penyertaan aktif masyarakat setempat. Program ini turut dimeriahkan dengan pelbagai pertandingan sukan termasuk futsal lelaki dan bola tampar wanita yang bukan sahaja mencungkil bakat tempatan, malah menyemarakkan semangat kesukanan dan kerjasama berpasukan. Selain itu, aktiviti sukan rakyat serta kaunter perkhidmatan berbagai agensi kerajaan turut disediakan bagi memudahkan penduduk mendapatkan maklumat dan perkhidmatan secara terus. Saudara, secara keseluruhannya, program Sukan Komuniti Peribumi 2025 dilihat sebagai platform berkesan dalam memperkasa komuniti setempat di samping menyokong agenda pembangunan mampan dan kesejahteraan sosial yang digariskan oleh kerajaan. Sekian dahulu laporan dari Kampung Kepakaan Suk. Saya Muhammad Diyah Sahlan. Kita kembali bersama rakan penyampai. Terima kasih.